universiti tak diajar benda-benda ni. Kita pun tak tahu, kita bergaji kita dapat RM3,000 Baik, boleh tak kongsikan, mungkin ada yang tengok ni sedang mengalami fasa Bro SK sekarang ni, nasihat untuk mereka bagaimana untuk melepasi ujian-ujian ini, ataupun mungkin boleh kongsikan perasaan dan macam mana cara nak hadap benda tu yang menonton ni mungkin sedang berada di fasa itu. Untuk anak-anak muda yang baru kahwin, fasa kahwin 5 tahun pertama tu sangat struggle lah, saya kena akui lah. Struggle tu bukan apa, sebab pertama kita tak ada perancangan kewangan yang proper. Universiti tak diajar benda-benda ni. Kita pun tak tahu, kita bergaji kita dapat RM3,000 ketika itu tahun 1800, tolak usul EPF tinggal 2,600 lebih kurang, 2,600 lebih kurang. 2,500 tu kita ambil half untuk bayar hutang, tinggal lagi 1,000 lah. Saya boleh tahu sebab saya memang kita buat half lagi ialah untuk belanja kita. So belanja kita tu kita tak proper. Kita tak asingkan 300 untuk contingency, lagi 200 untuk apa-apa lagi lah. Yang terbaki tu untuk tak berjimat. Kita ni kadang makan luar, makan kedai atau apa. Tak apalah, itu kita belajar kita lesson learn lah. Itu pertama, mematang kita, iaitu fokusan kewangan. Yang kedua saya nampak adalah kita kena bergantung dengan Allah Ta'ala SWT. Kita kena betul-betul jaga solat berjemaah. Saya ingatkan diri saya jugalah, supaya fasa-fasa sukar itu memang kita terduduk, kita dah tak ada duit, tak ada simpanan, kita rasa kita loser lah ketika itu. Saya muncul lah, ada orang rumah, ada anak, kita ada muas baru kecil, baru setahun 2 tahun ketika itu. Jadi kebergantungan dengan Allah Ta'ala nombor 2 tu sangat penting untuk kita sentiasa positif. Jadi kita kena ingat, bila kita ada Allah Ta'ala yang maha memberi rezeki, Ar-Razzaq, kita takkan rasa curiga kan. Allah Ta'ala bagi semua hamba-hambanya cukup. Kau minta lah, kau usaha lah. Jadi kita usaha lah, kita minta lah. Soal bagi tak bagi tu sepanjang pengalaman, insyaAllah Allah Ta'ala ni memang dia dah susun cantik lah. Kadang bukan dia sudut duit, tapi dia sudut orang bagi pinjam, orang bagi support, emosi ataupun orang baik dengan kita. Tapi hakikatnya kalau kita tak bersyukur tu bahaya. Hikmat nak tanya, apa cerita dunia, motivasi